Hai, Assalamualaikum, selamat pagi guys. So hari ini dia nak share kepada anda satu unit kereta yang baru sampai. Yang ni Mercedes-Benz CLA 250. Kalau tak silap saya 250 ataupun 180. Jap kita tengok Yang ni CLA 250. Satu unit yang sampai dekat kita punya showroom. Yang ni tahun 2021. 2021 CLA 250 2.0cc. Ini dia punya depan dia rim. Tayar dia pakai Eco Cortex 6. Tayar size 18. Ini dia punya rim. Tayar, rim semua dalam keadaan baik lagi. Ini dia punya lampu. Lampu depan. Ini dia punya diamond grey bahagian depan dia guys. Okay, logo. Boleh tengok logo dekat. Ini dia punya logo. Inilah CLA 250. So yang mana nak cari CLA 250 boleh contact Den. Yang ni 2021. Dan kita ada banyak unit lagi yang available dekat kita punya showroom. Selain daripada CLA 250, kita ada dekat C. Yang ni A-Class A180 warna merah lawa. Yang ni CLA 250 tahun 2021 warna putih, baru sampai. Dalam dia pakai alamak lock. So kunci. Jadi boleh tengok bahagian luar dia dulu. Nanti kita akan share bahagian dalam dia. Ini lampu dia. Okey, ada macam apa, sisi ikan. Lepas tu dia macam diamond warna merah. CLA 250 2021. Yang ni dia pakai half leather. Ni blind spot monitor. Full leather steering. Dia pakai half leather. Dia punya seat. Okey, seat dia pakai half leather. Nampak tak? Dia punya seat dia half leather dengan ambient light ada. Burmester saya tak pasti, kena check dulu. So yang mana nak cari kereta Mercedes boleh contact kita. Kita ada CLA 250, kita ada A180 dan Toyota Crown. Sebelah tu adalah model Range Rover, bukan Range Rover, Land Rover Defender. Okay. Selain tu kita ada juga motor, banyak motor dekat kawasan sini yang baru sampai. Yang ni 2021 warna hitam, 2022 warna grey, 2022 warna apa dia ni? Logo apa ni? Apa ni? Okay. Boleh contact kita. Warna merah ada lagi 2 unit. Assalamualaikum.